Tapi bagi daerah Pasir Gudang, Pasir Gudang, set 1. Okey, soalan nombor 8. Okey. Raja 8 menunjukkan 2 botol reagen yang berlabel yang mengandungi sebatian karbon yang digunakan untuk menghasilkan sejenis perisa tiruan. So kalau perisa tiruan ni ester lah. Okey. So untuk menghasilkan ester, confirm lah kita perlukan alkohol dengan asid karboksilik. So asid karboksilik, okey, kita campur dengan alkohol. So kita akan dapat ester dan air. Okey. So kalau alkohol dia mesti ada kumpulan berfungsi OH. That's why lah ini adalah alkohol, sebab dia ada kumpulan berfungsi OH dekat belakang. Kalau asid karboksilik, okey, kalau asid karboksilik kumpulan berfungsi dia adalah COO. Adalah COO. Okey. Gitu. Kenapa ada dash tadi cikgu padam dash tepi tu? Kalau ada dash tepi, maksudnya kalau ada dash tepi, maksudnya kat sini ada sambung lagi tahu C. Tapi bila tak ada dash, maksudnya ini yang ujung sekali lah. Sama juga OH ni. Belah sini je ada dash, maksudnya kat sini je ada sambungan dia. Dekat belah sini dah tak ada. Okey. So selain daripada kumpulan berfungsi kita tulis O, kita boleh tulis juga kumpulan berfungsi tu adalah hidroksil. Kalau COO ni adalah karboksil. Okey, ni COO belakang ni lah. Itu adalah kumpulan berfungsi dia. Kumpulan berfungsi ni apa? Pada cikgu macam trademark lah. Macam mana kita tahu dia alkohol? Sebab kita nampak ada O. Macam mana kita tahu dia asid karboksilik? Sebab kita nampak dia ada COO. Okey, kalau ester pula, kalau ester pula kita akan nampak dia ada COO di tengah. Dia ada COO di tengah, and then ada kiri kanan ada dash. Maksudnya ada sambungan lagi kiri dan kanan dia. Okey, nama ataupun kita boleh eja sebagai karboksilat. Okey. Hidroksil, karboksil, karboksilat. Yang dua ni yang kita tengah sebut ni adalah dia punya kumpulan berfungsi. Yang nama-nama ni adalah dia punya siri homolog. Kena beza kena beza. Okey. Alright, kemudian kita tengok soalan. Kita dah bedah sikit lah. Okay, nyatakan maksud sebatian karbon. Ini tak boleh nak buat macam mana lah. Kita kena hafal untuk definisi. Okey. Sebatian yang mengandungi unsur karbon sebagai juzuknya. Ada buku dia tulis sebagai unsur juzuknya, boleh je. Sebagai unsur juzuknya. Maksudnya dalam sebatian karbon mesti ada karbon lah. Kan? Awak kata masak nasi ayam, mestilah ada ayamnya. Takkan ikan masin pula. Gitu. Okey, so bila kata nyatakan maksud sebatian karbon, mestilah sebatian yang mengandungi unsur karbon sebagai unsur juzuknya. Macam ni. Ada karbon kan? Ada karbon, so ini sebatian karbon lah. Tapi kalau HCl, ada karbon tak kat sini? Tak ada. So ini bukan sebatian karbon. Okey. Alright. Lukis dan namakan formula struktur bagi sebatian dalam botol A. Botol A kita ada C3H7OH. So cikgu ada 3 karbon. 1, 2, 3. Okay. Kenapa cikgu lukis single bond? Sebab kalau alkohol garis lurus dia single bond lah. Kalau ada double bond, nama dia dah jadi lain. Formula dia dah jadi lain. Okey. Kemudian cikgu letak OH di hujung. Kalau awak nak letak tengah pun boleh, tak jadi masalah. Cikgu nak letak di hujung dulu untuk yang pertama ni. Okey. So bila kita dah letak di hujung, kita kena ingat. Lelaki boleh kahwin 4. Boleh, bukan wajib. Okey, tetapi kalau karbon dia wajib ada 4. 4 apa? 4 bond. 4 bond ni. So satu karbon ni dia dah ada 1 bond. So dia wajib ada 4. So dia perlukan lagi 3. So kita boleh tambah 1, 2, 3. So bila kita tambah 3 tu, kita kena penuhkan dengan hidrogen lah. Sama juga karbon ni. Dia tak ada pilihan. Dia wajib kena ada 4. So dia dah ada kiri kanan. 1, 2. So kita boleh tambah lagi 2. Macam tu.
Okey, yang ni pun kita tambah lagi 2. So betul tak kita ada C3, 1, 2, 3. Hidrogen ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita ada OH. Okey, betul lah gambar kita tadi. So dari segi lukisan, kita dah selesaikan. Okey, sekarang ni dia kata namakan. Okey, bila nama, kita ikut bilangan atom karbon. So kalau karbon kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mat, add, prop, boot, pen, hex, hep, op, non, deck. Okey, itu dia punya awalan dia. Okey, tapi cara untuk cikgu hafal, cikgu guna mama eat papaya. Benda lah buku teks ada rasanya. Mama eat papaya, but papa has hidden orange next door. Macam tu. Okay, so untuk menamakan dia, kita kena ikut kita punya bilangan atom karbon lah. So bilangan atom karbon cikgu ada 3 kan. So bila 3 kita akan ambil prop. Okay, bila kita dah ambil prop, itu adalah awalan dia. Akhiran dia bergantung kepada siri homolog dia. So kalau siri homolog dia adalah alkana, kita akan tambah ana dekat belakang, dia jadi propana. Kalau alkena, kita akan tambah ena kat belakang, tu yang jadi propena. Sama juga kalau alkuna, kita akan ambil una, kita akan tambah dekat jadi propuna. Tapi bila alkohol, dia akan jadi tambah anol. So dia akan jadi propanol, butanol, hexanol, sebab kita akan tambah anol dekat belakang. Macam tu. Contoh sekejap. Macam ni kan. Add kalau tambah anol, tu yang jadi etanol, propanol, butanol. Macam tu. Pentanol. Dia akan jadi macam tu lah. Okay, itu untuk alkohol. So dalam kes ni nama kita adalah propanol. Okay, sebab dia tak ada cakap pun dia nak dalam IUPAC. Kalau dia nak dalam IUPAC, kita kena mention dekat mana kedudukan kita punya OH ni. OH ni cikgu letak dekat karbon pertama. So nama dia akan jadi propan. Sekejap. Ya Allah. Propan 1-ol. Nama dia akan jadi begitulah. Bila karbon pada kedudukan pertama. So kalau cikgu tak nak lukis karbon pada kedudukan pertama, cikgu nak lukis karbon, cikgu tak nak lukis OH tu dekat kedudukan pertama. Cikgu nak lukis OH tu pada kedudukan karbon kedua. Boleh je. Tapi yang lain tu kena isi betul-betul lah. Karbon yang lain tu hidrogen mesti cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup. Kemudian bila lukis, nampak ni O tu bond dia mesti pada bond tu mesti pada O. Kita tak boleh lukis bond lepas tu kita letak dia dekat tengah macam tu. Macam ni tak boleh. Cikgu punya pensel ni, ya Allah. Tak boleh. Dia mesti bond tu pada O. Okey. So bila macam ni, nama dia akan jadi propan 2-ol. Sebab apa? Sebabnya O tu cikgu letak pada karbon kedua. Okey, alright, selesai. Kemudian dia kata larutan dalam botol A boleh bertindak balas dengan larutan dalam botol B. Okey, tuliskan persamaan kimia. Okey, so maksudnya A campur dengan B je lah. Okey, so A kita ada C3H7OH. C3H7OH tambah dengan B kita ada CH3COOH. CH3COOH. Arrow. Okey. Hasil dia tadi kita dah cakap. Hasil dia adalah ester dan air. So air tak jadi masalah lah. Tulis je lah air. Okey, tapi ester tu macam mana? Okey. Untuk ester, peraturan dia cara cikgu lah. Cikgu ada depan, cikgu ada belakang. Okey. So bila nak melukis ataupun nak tulis formula, ada S kan? Lukis, tulis, mesti tulis asid dulu.
baru alkohol. Nampak ni ada S, lukis, tulis. So mesti tulis asid dulu baru alkohol. Tapi bila kita nak namakan dia, dia terbalik. Alkohol dulu baru asid. So now cikgu nak tulis dulu formula dia. Cikgu mesti tulis asid dulu dekat depan. So asid maksudnya yang ni lah. Cikgu akan tulis asid dulu. Okay, tapi apa yang potong apa? Okay, ni dengan ni. H ni dengan OH ni, ini yang dapat air ni tadi. H dengan OH, ini yang membentuk air. So bila cikgu nak tulis ester tadi tuliskan tulis asid tu kan. So cikgu salin je asid punya yang baki yang tak terlibat tu lah. CH3CO. Okay, ini daripada asid tadi. Sambunglah dengan sebelah sini. Yang baki tadilah. O C3H7. Tapi kenapa cikgu bila sambung tadi, cikgu sambung dengan O, kenapa cikgu tak sambung dengan C3? Sebab bila kita tengok balik, ester punya kumpulan berfungsi, nampak ni, dia mesti ada COO dekat tengah kan. That's why lah bila kita tulis tu, kita mesti nampak COO tu dekat tengah. Itu je. Okay, boleh. Alright, lepas tu apa lagi? Okey, namakan hasil. Nama. So bila nama tadi kita kata bila nama mesti alkohol dulu baru asid. So alkohol kita 3 propanol tadi kan. So alkohol propanol akan jadi propil. Gitu. Dia berubah. Propanol jadi propil, butanol jadi butil, etanol jadi etil. Gitu. Okay. Kemudian nama belakang dia baru yang asid tadi. Ini adalah asid etanoik. So dia akan jadi etanoat. Ya Allah. Etanoat. Okay. Alright, sebab yang ini tadi namanya adalah propanol. Yang ni tadi namanya adalah asid etanoik. So bila kita nak lukis atau tulis asid dulu baru alkohol. Tapi bila kita nak nama, alkohol dulu baru asid. Okay? Alright, okay. Then sambung lagi, dia kata huraikan satu ujian kimia untuk membezakan alkohol dengan asid. So kalau kita kaitkan bab ni dengan bab form 4, acid base form 4, ingat tak? Dekat acid base form 4 dia ada asid campur logam dapat garam dengan gas hidrogen. Lepas tu ada asid campur alkali dapat garam dengan air, ataupun asid campur logam karbonat, kita akan dapat garam, air dengan karbon dioksida. Okey. So yang ni kita tak boleh pilih lah sebab kita tak nampak pun air tu. Tapi kalau kita pilih yang pertama ni, kita boleh nampak gelembung gas tidak berwarna. Kita boleh nampak gelembung gas tidak berwarna terhasil dalam asid tadilah. Kalau dalam alkohol tak ada tindak balas yang ini. Itu yang cara untuk kita membezakan. Okey. So kita boleh guna tindak balas antara asid, tindak balas dengan logam. Sebab nanti kita akan dapat gelembung gas tidak berwarna. Okey. So apa prosedur pertama? Mesti tuang dulu. Benda yang kita nak uji tadi tu. Benda ni lah. 2 ni mesti kita tuang dulu. Dia ada A, B, C. Action, bahan, container. So action ni sukat dan masukkan, ataupun sukat dan tuang. Okey, bahan apa? Kita punya inilah etanol dengan asid, propanol dengan asid etanoik. Bagi kuantiti 2 cm3 propanol dan asid etanoik ke dalam 2 tabung uji
tabung uji yang berbeza. Tu dia kata A ni adalah action. Apa tindakan kita? Sukat dan masukkan. Okey, B adalah bahan kita tadilah 2 cm3 propanol dan asid etanoik. C ni adalah kontainer ke dalam apa? Ke dalam tabung uji. 2 tabung uji yang berbeza. Kenapa guna 2? Kalau tabung uji maksimum boleh pergi sampai 10. So awak biasakan je 2 hingga 5. So tak payah fikir kusut-kusut. Guna 2 je. Kenapa guna 2? Sebab bila awak buat soalan garam, ujian cation anion tu, awak akan tambah lagi reagen-reagen lain. So kalau awak bermula dengan 2, semua 2, dia tak akan jadi maksimum 10. So sebab kalau awak guna 5, nanti dia akan jadi lebih daripada 10. 10 tak logik, tak muat nanti tabung uji. Macam itulah. Cikgu biasakan guna 2 saja. Okey. Kemudian barulah step kedua, kita nak masukkan logam. Logam yang standard kita selalu guna zinc ataupun magnesium je lah. So kita tambahkan 1 spatula serbuk zinc. Okey. Perkataan pertama dia mesti masukkan. Perkataan kedua dia tambahkan. Tambah ni maksudnya pemeriksa dia fahamlah. Bila awak kata tambah, awak akan masukkan ke dalam tabung uji tadi. Itu sebenarnya. Bukan saja-saja guna perkataan tambahkan, dia bersebab. Kalau awak kata tuang 1 spatula serbuk zinc, tak ada ayat belakang. Tuang ke mana? Gitu. Tapi bila awak kata tambah, so pemeriksa fahamlah, oh dia tambah. So penggunaan perkataan tu kena tepat. Okey, sekejap tau. Lepas tu, step terakhir, apa pemerhatian kita tadi? Dekat dalam asid etanoik ada H2 kan? So mestilah ada gelembung gas tidak berwarna. Gelembung gas tidak berwarna terhasil dalam asid etanoik. Okey. Tapi untuk satu lagi tu tiada perubahan yang terbentuk dalam propanol. Okey. Alright, boleh tak? Kalau ada, maybe lah akan ada petikan kenapa nak ada perkataan sukat, cukuplah perkataan masukkan. Cikgu lebih suka awak biasakan. Sebab bila masuk dekat bahagian C, design eksperimen 7 ataupun 8 markah, dia mesti nak perkataan sukat. Jadi bila kita dah biasakan, tak kira lah markah 3 ke markah 2 ke, kita biasakan je yang betul. So nanti awak senang lah. Tak adalah awak confuse, kejap nak letak sukat, kejap tak payah letak. Biasakan je. Okay, alright, selesai. Okay, last one, etanol banyak digunakan dalam kehidupan harian, terutamanya dalam industri perubatan dan penjagaan diri. Salah satu kegunaan bahan aktif dalam pembasmi kuman sifatnya yang mampu membunuh kuman dan virus. Sejak banyaknya ayat dia. Okay, wajarkan penggunaan etanol sebagai bahan utama dalam penghasilan kuman. Okay, so dia dah cakap sebenarnya sifatnya mampu membunuh kuman dan virus. So wajarkan. Kenapa kita kata dia mampu membunuh kuman dan virus tadi tu? Macam mana cara dia membunuh kuman dan virus tu? Benda tu tak ada dalam silibus kita kan. Tapi tak apa. Yang ini jawapan yang tak ada dalam silibus kita, tapi mungkin pengetahuan umum ataupun kalau budak bio mungkin tahulah. Etanol mampu membunuh bakteria dan virus dengan merosakkan membran sel mikroorganisma. Okey, ataupun ini ayat yang kimia lah. Kalau ayat yang tak kimia, bila kita pakai sanitizer tu, dia cepat serap kan, dia hilang, dia tak melekit. Kenapa? So kita boleh kata alkohol tu tadi ia mudah meruap dan cepat kering. Sesuai digunakan tanpa perlu dibilas.
Okey. Alright, itu saja.